Hai guys, so hari ni kita nak buat resepi roti sangkaya. Caranya sangat mudah, korang sendiri boleh buat kat rumah. Jom kita start. Okay, first kita blendkan 6 helai daun pandan. Tambahkan sedikit air untuk kita dapatkan air pandan tu. Okay, and then kita tapiskan daun pandan yang dah blend tadi untuk dapatkan airnya. Kita tambahkan 1 biji telur, 2 sudu gula melaka, 2 sudu gula pasir, 3/4 cawan santan, 2-3 titik pewarna hijau. And then akhir sekali kita tambahkan 1 sudu tepung jagung. And then kita masak adunan sangkaya ni sehinggalah menjadi pekat. Okey, untuk roti pula korang boleh guna roti gardenia yang dah dipotong 4 kemudian dikukus hingga lembut. So guys, inilah dia resepi roti sangkaya. Selamat mencuba.